Ini adalah penutup pusingan pertama. Kemenangan ni memanglah kita rasa seronok lah kan. Tapi pada keseluruhan game tadi, pada saya rasa macam bermain tidak seperti biasa. Agak kurang dari segi kelajuan atau kepantasan permainan. Dan banyak juga peluang-peluang yang kita sia-siakan. Jadi mungkin kita kena, untuk kepusingan kedua ni, kita kena lebih lagi lah dari segi kecergasan, stamina. Skill tu semua ada, cuma kita kehilangan itulah. Dan saya selalu menekankan pada 5S kan. Skill, stamina, strength, strategi dan sebagainya. So saya tengok ada saja yang kehilangannya adalah segi spirit. Semangat tu kurang sikit. Apapun tahniah kepada semua pemain yang telah dapat menjaringkan 2 gol saja pada hari ini. Target Datuk misi KRW untuk kepusingan kedua nanti. Oh, sudah tentu misi untuk pusingan kedua, kita akan bermain lebih baik, lebih agresif, dan saya mengharapkan kemenangan dalam semua perlawanan. Dan itulah semua harapan, bukan saya saja. Saya rasa keseluruhan kelab dan juga peminat-peminat inginkan kemenangan di semua game yang akan datang. Sekali apa mesej Datuk kepada penyokong yang sentiasa memberi sokongan kepada KRW? Ya, Alhamdulillah. Hari ini saya pun nampak ada penyokong-penyokong yang datang walaupun jauh di Tampin ni. Tapi ada yang peminat-peminat Tegar, penyokong-penyokong Tegar datang dan saya pun berjumpa dengan dia orang tadi. Dan mereka mengharapkan sesuatu daripada KRW FC. Dia mengharapkan dapat membawa imej bagi bola sepak Kelantan khususnya. Dan kami, saya dan segala pengurusan KRW FC, pemilik kelab, memang sentiasa berusaha untuk memenuhi hasrat ataupun impian peminat-peminat di luar sana. Nanti 12 bulan 1 adalah game pertama kita untuk pusingan kedua yang akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat. Dan ini merupakan game penting kerana kemenangan pertama di pusingan kedua ni akan menjadi momentum, akan menjadi satu semangat baru. Dan saya harap pemain ke-12 itu penyokong kita yang telah pun kita rasmikan Wira 12 ini, saya harap dapat bersama-sama memeriahkan stadium dan seterusnya memberi sokongan yang padu kepada pasukan ini. Dan kita mengharapkan kejayaan-kejayaan lebih, bukan sahaja di Liga ini, mungkin kita akan terus ke perlawanan-perlawanan lain dalam mempertabatkan sukan bola sepak di negeri Kelantan.